sekarang kita dah dapat rating secara automatik bagi setiap markah untuk setiap peserta perempuan tadi. Okey, peserta nombor 98, dia punya VO2 max-nya 48.86 ml per kilogram berat badan per minit, dan prestasi itu adalah baik. Okey. Jadi sekarang kita nak buat pengiraan bilangan dan peratus pencapaian pula. Okey. So kita guna fungsi COUNTIF. Letak sini. Control. Kita klik di sel ini. Then kita tekan FX. Pilih COUNTIF. COUNTIF. OK. Tekan OK. Kemudian kita pilih range dia. Range dia adalah untuk yang perempuan tadi jangan buh semua. Okey. Sampai telajak. Sampai sini saja. Start pada ID yang ke-40 sampai ID ke-98. Okey. So, COUNTIF ni kita akan pakai berulang kali lagi. Kat sini kita bubuh F4. F4, COUNTIF. Kemudian, kriteria. Kriteria dia. Kriteria dia yang ni lah. Sangat lemah. Kita nak bilang sangat lemah berapa banyak. Klik yang sangat lemah ni. Klik sini, kriteria dia. Dan kita enter. Tekan OK. Then kita pergi sini. Ujung ni, double klik saja. Okay, check balik formula dia betul tak? Betul. COUNTIF ini dia punya range data dia C117 ni sini. Dia nak COUNTIF purata berapa? Ada 2 dapat purata. Kalau tak percaya kita tengok balik. Mana siapa dapat purata? Mana berapa orang dapat purata? Mana? Purata. 1 purata 2. 2 orang yang dapat purata. Betul tu. So jumlah ni sampai kat jumlah kita tekan auto sum. Auto sum dan enter. Jumlah 59 orang. Peratus tak sama dengan kita klik sel ini, bahagi dengan 59 ni, sel 59 ni, tekan F4 sebab nak pakai banyak kali. Kita buh dalam kurungan atau parenthesis, kita buh dalam kurungan. Kemudian kita bubuh darab 100. Enter. 0%. Klik dan bawah kat ujung ni double klik. Sini sekali lagi kita tekan auto sum, dia akan jadi 100% sepatutnya. Kalau betul, enter 100% betul. Kemudian cantikkan sikit. Itu dia. Sekarang kita dah dapat berapa bilangan pelajar yang mencapai rating tertentu dan peratus bagi setiap satunya. Ni saya nak highlight dan nak kurangkan dia punya nombor apa? Ni tak payah. Ini 100 je. Okey.